malah lagi berlaku pula dah weda kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video lah sansan masa yang sikat hari ni saya nak khabar nak sapa di segi malah lagi ada kenderaan tepuh binatang pula dah dia kak di jalan Peramat nak hadap masuk dalam kedai jalan dia kak. Di segi orang pera binatang pakat-pakat beringat lah kalau rasa kita nak pera binatang kau saat ni lembu atau kubah atau arnak atau ikut apa kita pera binatang kita pera koh tempat dia kita buat sarang video kita buat kanal video kita buat tempat dia tu jangan hidup perotah tembok tah patah gitu ada kau sebab nak buat wi mendorak sebab nak buat wi jadi berlaku masalah sebab nak wi buat wi punah harta demo sebab nak wi demo tu meninggal dunia boleh juga dari segi ni tetapi malah hari tu orang hak tepuh binatang hak tepuh lembu kau saat ni tu tuai tak ada jadi gana sakit sikit banyak tetapi harta dia iaitu kereta kau saat ni tu habis punuh. Depan habis punuh. Di segi lembu ke saat ni tu, mampus 3 ekor. Sebab itulah kita orang melihara atau duk pera binatang ke saat ni tu, minta we buat tempat pera, we jadi juruh, we jadi molek. Sebab apabila kita duk pera lagu ni, buat we menyakiti orang, buat we orang tu susah payah, buat we jadi masalah, kita lah kena punya tanggung. Di segi orang pera tu masa sekarang polis dah duduk cari tak ada boleh tak ada temu gitu tu tuai lembu 3 ekor hak mapoh ke tak ni hak kena tepuh dengan kenderaan kereta ke saat ni tu tak ada temu. Tak ada we tuai dah kak. Ana ya tak apa bila kena tepuh dengan kenderaan kereta motor ke saat ni tu tuai lembu tak ada. Boleh jadi tuai tak ada. Boleh jadi lembu tengah ke lembu kat mana walau lah. Di segi saya pun tak tahu juga di segi pemberita dia dia tubik kata masa sekarang tak ada tuai lembu. Mai prakut tua. Tuai lembu duk mana ke tuai lembu tak ada ke lembu hok tengah ke rana tak tahulah. Di segi pemberita duk tubik lagu ni. Masa sekarang tu kita minta pera koh buat tempat dia. Tempat dia duduk. Pera ikut pera binatang ke apa tak kira lembu, kubah, kambing, kuda ikut ke apa kita pera kita buat tempat dia berjuruh. Hok kita pera tu. Kalau rasa kita tak ada kuasa nak buat tempat dia duduk tu, hati boleh tak usah pera. Takut apa? Takut bahaya, takut buat menyakiti orang, takut buat susah demo. Di segi ni kita kena pakat jagalah. Di segi ni kita kena pakat nasihat. Kena pakat sapa di segi ni sebab banyak. Duk berlaku semua. Tetapi saya puji di segi sebang terlubai lah. Dia perak sungguh. Kalau rasa pia duk pera tah tembok, tah batah ke tak ni tu, dia perak sungguh. Tak sewi pera nak cat rebiat sangkum nak buat masyarakat kita maju nak buat lagu mana kita pakat mikirlah tempat-tempat kita pakat mikir nak buat lagu mana pakat pakat tang kena makan kau buat gopalah di segi kapal kita tu untuk apa untuk nak maju supaya demokratik tu dia harap kita tu pakat bekilah masyarakat kampung-kampung kita.